Okay guys, DK hari ini bersama dengan Miss Nexi. Miss Nexi 180. Alright, jom kita bawa Nexi pusing-pusing taman, ronda-ronda. Let's go. Alright, nice. Sitting position dia menegak sikit. Kaki boleh ke depan. Alright, nice. Brake depan cantik, brake belakang pun cantik. Dua-dua boleh adjust. Kita pusing sini. Dan kita test dia punya performance untuk pick up. Let's go. Oh. Yes. Pick up ada. Pick up memang ada. Dia punya horsepower dia 18.2 horsepower. Dia punya horsepower adalah betul, horsepower dia adalah 18.2 at 8,500 RPM, 174cc, single cylinder, 4 stroke, 4 waf. Dan dia punya berat dia ni adalah 124 hingga 142 kg. So dia tak lebih daripada 150 kg. So memang tak berat dan memang ringan. Jadi handling dia pun santai-santai. Kalau jenis kita nak bawa ronda-ronda taman boleh, nak bawa long distance pun boleh. Dia tak rasa memenatkan. Sitting position dia memang agak straight dan macam naik kapcai biasalah. Kaki pun boleh letak macam ni dan boleh letak macam ni, melunjuk ke depan. Dan satu lagi, dia punya tangki dia 8 liter. 8 liter okey lah. 8 liter kalau 180cc ni boleh lah. Kita ride pergi dalam 200 kilo tu senang-senang lah boleh dapat 200 kilo. So bagi DK okey lah untuk cc 174 ni dengan 8 liter. Alright, jom kita tengok secara close up motosikal ni dekat sini. Right, tak DK parking sana. Seperti biasa, turun tongkat dia akan mati enjin. Okay guys, ini dia luaran dia. Dan bawah seat dia consider agak besar juga. Boleh letak satu helmet yang half face tapi kena bagi dia baring. Macam tu. Sebab dia ada bulat dekat sini kan. So kalau boleh kita anglekan dia bagi bulat dekat sini lah. Something like that lah. Alright. Ini aku punya phone. Okay, harga on the road di sini adalah 9,500. So hampa boleh cari Azim seperti biasa. Dan ini keadaan motor dia. Kita pusing satu round. Design dia memang nampak cukup futuristik lah. Dia ada kamera depan. Right, belakang tak ada kamera depan. Ini lampu dia. Ini dia punya winglet dia. Ramai yang modified lah. Yang ni tukar, yang ni buang. Macam-macam lah mereka boleh buat. Okay. So macam-macam mereka buat, macam-macam orang buat. So bagi DK keadaan dia macam ni pun dah cun dah. Cuma kita tambah-tambah sikit lah. Okay. Yang ni dia floating type, nampak? Dia kat dua skru kat sini. Dia nampak macam terapung. Macam dia standalone. Kalau kita tak nak dia, kita boleh buka dan hilang terus. So dia dah jadi macam ada orang yang nak single rider kan. Dia macam-macam. Dia sebenarnya bagi DK Nexi ni dikeluarkan untuk yang kaki-kaki yang suka modi. Modi nak buat macam-macam kan. Alright, dia punya sini sama seat dengan minyak lah. And then depan dia. Okay, ini depan dia. Untuk kita nak select, kita tekan sini select untuk select setting apa semua. Okay, ni traction control nak on ke nak off ke, nak back. So semua ni ada lah. So yang ni ada kamera, tak kita pergi kamera lah. Mana kamera dia tadi? Kita pergi tengok video. Ni video.
Kita set. Ni nampak video dah, nampak depan ni. Tu video dah. Right. So dia ada kamera depan. Okay, jom DK buat pusing-pusing. Ini macam biasalah, boleh adjust signal, double signal, lampu tinggi, lampu rendah, high beam, high pass. Lepas tu ada kamera untuk record. Lepas tu ni ada auto on off engine, hidup mati. Bukan engine hidup mati ya. Engine auto off dengan engine auto tak off masa idling. Okay. Lepas tu yang ini boleh adjust kiri kanan. Kalau kita nak adjust satu ke nak adjust 4 ke kan. Satu dia 4 dia jauh sikit lah. So kita selalunya satu lah. Satu lagi jauh. Okay, 4 lah paling dekat kan. 4. Okay, 4 paling dekat. Right. Okay. Alright, nampak clear Okay. Okay guys, yang ni DK akan tunjuk dulu lampu depan. Lampu depan dia macam mana dah. Ni lampu depan dia. Nampak tak? Okay. Kita hidupkan. Bila start ni dia memang tak ada bunyi, dia sunyi. Okay. High beam, ni pass. High beam. Double signal. Signal dekat body ya. Nampak signal dekat body. Okay. Sama juga kat belakang, kita pusing, bagi tengok belakang terus. So tak payah nak gerak kamera dah. Jenis malas pun, tak nak bergerak kamera tu. Okey. Ni belakang. Nampak brake dia? Brake dia. Okey tak? Cuma dia sama, dia sekali kat body, dia bukan terkeluar, sekali kat body. Alright. Okey, jom kita pusing-pusing dan hampa tengok macam mana handling dia. Bagi DK okey lah. Handling dia very santai lah. Very santai nampak. Kita boleh buat pusing 8 pun boleh. ABS 2 channel depan belakang. Okey. Pickup ada, brake. ABS. Alright. Okay, nice. Tak ada benda yang nak cerita. Cuma harga dia 9,500. Sekarang ni on the road 9,500. Jadi ready stock. Memang ready stock. Memang berlambat motor ni. Banyak ready stock. Dah masuk dah itu ready stock. Kali ni apa-apa projek Azim akan bagi tahu hampa color dia macam mana apa semua kan. Alright, okay. So sampai di sini saja video DK untuk TW Motor Nexi 180. Okay, thank you very much. Bye-bye. Jom, let's go. Okay guys, jom kita bawa Nexi ni balik. Oh, laju kereta ni. Perempuan bawa, tengok handphone. Dia tengok handphone bang. Aduh. Tengok handphone, laki dia message. Bila mau balik? Palapau mau makan? Re. Okay. Alright, jom kita balik dengan Nexi 180. Memang okey lah bagi DK, okey. Handling dia very nimble also and very light, tak berat. Pemanduan selesa. TW motor ni tak pernah mengecewakan lah. TW motor ni pemanduan dia memang cukup selesa. Jom kita masuk terus. Wow. Naik terus. Ya. Okey, sampailah kita.